Tuhan ternafi mula. Itulah khidam, ternafi mula. Faham lagi? Itu maksud dia. Baik, selesai tuan tu. Yang kedua, kita masuk pula. Nak jadi Tuhan ni, tadi kita cerita pasal wujud dengan khidam. Kita masuk. Nak jadi Tuhan dia kenapa? Dalam kalimah la ni ada 5 sifat kan? Sifat ketiga baqa. Baqa ni tuan-tuan, nama bagi sifat dalam bahasa Arab. Bukan sifat lagi. Baqa nama bagi sifat dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu nama apa? Baqa ni kekal. Adakah kekal tu sifat Tuhan? Adakah cerita dia baqa tu sifat Tuhan? Bolehlah nak faham cara mudah-mudah tasamu, tapi mu'abarbih dia kok mana tuan-tuan? Makna sebenar tu. Baqa tu kita ambil makna sebenar. Makna bil makna. Makna bil mu'arbabih. Apa dia baqa tu? Ketiadaan, kesudahan bagi zatnya. Tu makna dia. Ketiadaan, kesudahan bagi zatnya. Wujud dia tak habis. Ketiadaan, kesudahan bagi wujudnya. Itulah salbiah. Kesudahan bagi zatnya. Zat dia tak ada ujung. Kita ada ujung tak? Contoh mati Tuhan tulis di Lauh Mahfuz 80 tahun. Dekat tu kesudahan zat kita. Kan? Tuhan siapa nak buat siapa nak buh umur ke dia? Dia Tuhan. Tu kata tak ada sud, tak ada kesudahan umur dia. Umur ni saja kita sebut saja, bukan nak sebut umur Tuhan. Nak beri faham, nampak tak? Zat dia kekal, tak ada kesudahan. Tu kita wajib i'tiqad dalam kalimah la tu wujud. Khidam, baqa, wujud kenapa? Kan? Sedia kalau ada khidam pada ketiadaan mula, baqa pada ketiadaan kesudahan. Yang keempat apa dia tuan-tuan? Cerita dia sifat Allah Ta'ala tu, martabat zat tu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah tu bahasa Melayu. Mukhalafah tu cerita dia sifat Tuhan tak nama sifat Tuhan dalam bahasa Arab juga mukhalafah. Apa dia nama sifat Tuhan dalam bahasa Melayu? Terjemah mukhalafah tu. Cerita dia maksud dia apa dia? Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Yang baru sebab ada mausuh. Bersalahan Allah Ta'ala. Maksud dia bersalahan zat Allah Ta'ala. Apa maksud bersalahan? Tak serupa, tak semacam dengan sesuatu yang baru. Nampak tak? Dengan segala sesuatu yang baru. Kita baru ni. Apa maksud baru kita ngaji semalam? Kita dalil kena jadi, kena buat, ada mula, jisim, betul tak? Jadi Tuhan ni cerita dia tak ada mula, tak ada kesudahan, bukan jisim. Tu tak mukhalafah tu. Terjemah Melayu ke? Bersalahan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baharu. Bersalahan pada dia. Bersalahan maksudnya ni selisih, khilaf. Kita nak pergi ustaz, kurang tu nak balik, sisih tak? Bersalahan dengan dia, bersisih tak? Tak serupa. Kita berselisih dengan Tuhan, bersalahan dengan Tuhan. bersalahan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baru. Nak abang apa? Martabat zat ni Tuhan tak serupa dengan kita di azali lagi. Di azali tak serupa dah, la pun tak serupa. Nampak? Faham tak ini? Bulat? Dia nampak dia? Jangan kita cuba-cuba duk ni. Ada satu kumpulan tarekat mana tak tahu, saya bukan tarekat tu tak ada masalah tuan-tuan. Tarekat tu kena takut pinjam nama tarekat tu. Hampa tak mengaji tarekat tu ataupun kutip mana-mana orang yang pergi mengaku kata syekh tarekat tu, syekh tarekat yang sebenar tu alim. Macam guru saya mengaji tu banyak syekh tarekat. Alim tuan-tuan, ni takut orang lain tak sampai makom tu duk pergi mengaku dia syekh tarekat. Dia kata apa? Pejam mata nampak putih tu Tuhan. Ramai weh. Ramai deh. nampak Pejam mata dia dah nak tahu Tuhan guna hang pejam mata, hang meratit la Allah meratit hang pejam mata lama hang akan nampak satu putih. Memang putih. Pejam mata lama nampak biji putih. Kalau ya. Tu dia kata Tuhan tajalli. Tadi kita kata ada mukhalafah tak serupa. Putih tu serupa macam-macam. Serupa dengan baju saya, serupa dengan tepung. Betul tak?